Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat puding caramel Carol Amini. Carol Amini. Jadi kita nak potong roti. Okey, bahan-bahannya yang kita guna? Kita guna 4 biji telur, cream cheese, jenama baker, esen vanila, lepas tu 2 keping roti, susu pekat dengan susu cair, tak kisah jenama apa. Lepas tu loyang. Lepas tu gula. Jom kita mulakan. Kita potong roti. Okey dah. Kita buat selanjutnya. Kemudian kita cairkan gula dahulu. Okey, sekarang kita nak potong telur. Potong gula ni pecahkan telur ni. Roti yang kedua. Okey, selamat. Tak ada kulit. Telur yang terakhir. Macam gula. Banyak pula. Okey, gula dah semakin cair. Kita goyang-goyang dia, tak perlu kacau-kacau. Okey, sekarang kita dah tuang ke dalam loyang. 1 cawan susu cair. Okey. Satu cawan lagi susu cair. Setengah Cawan susu pekat. sekarang roti 2 keping yang telah dipotong. Kemudian masukkan telur 4 biji. Ada yang dah pecah. Tu cream cheese. Ni tu. dan kita masukkan esen vanila 1 tudung dan sedikit garam. Okey, sekarang kita tapis dia sebelum kita masukkan ke dalam loyang untuk dikukus. Okey, loyang dah ready, so kita masukkan perlahan-lahan, lapis dengan senduk supaya tak jadi air terjun. Kemudian kita tutup dengan aluminium wrap. Okey, sekarang kita masukkan ke dalam periuk kukus dan kita kukus selama 45 minit. Jeng jeng jeng, inilah hasilnya. Okey, kita nak terbalikkan puding tadi. Alhamdulillah, cantik rupanya. Okey, hasil pertama Farah Edina membuat puding caramel resepi Carol Amini. Boleh tengok hasil dia, agak gebu, cantik. Wow.
menarik. Jadi. Yeay, berjaya. Hari kali pertama buat jadi. Yeay. Okey, inilah hasilnya. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis. Thank you so much.